Derma orang mati dapat kepada siapa? Ada orang suruh buat tahlil, ada orang kena bagi pada waris menjadi pesaka. Jawabnya, kalau orang yang mati, kalau kita derma, siapa dapat? Dengar baik-baik, orang telaga batu. Okey? Orang yang hidup, dia boleh derma. Kalau dia mati, boleh tak derma? Tak boleh. Orang yang hidup boleh pergi sejik balasah. Orang mati boleh tak pergi? Tak boleh. Orang yang hidup boleh pergi bayar hutang. Orang mati tak boleh. Pasal apa dia tak boleh? Itu soalan dia. Ha? Pasal dah mati. Wa alaisa lil insani illa ma syaa. Orang yang telah mati tidak lagi dapat buat apa-apa. Ha? Tapi kata ulama, orang mati tak boleh pergi bayar hutang pasal dia mati. Kalau kita tolong bayar hidup, boleh tak? Ha, tu jawapan dia. Okey? Jadi dia tak boleh sedekah dari mati dah. Anak tolong sedekah boleh ke tak? Jadi seorang laki-laki, dia mak dia mati. Dia pergi kat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, inna ummi qad matat, afatasaddaqu anha. Mak aku telah meninggal dunia. Boleh dah aku sedekah tapi pahala daripada dia? Nabi kata, na'am. Ha, boleh. Dah mu mari ngajar kata tak boleh. Banyak songe. Nabi kata boleh, na'am. Kemudian dia tanya pula, ya Rasulullah, dalam hadis yang lain, ayolah sedekah afdal, sedekah mana afdal? Nabi jawab pula, syakil mak, minum air korang. Bukan air kopi, bukan air melo, bukan Ovaltine, bukan Singapore, bukan teh tarik buik di bawah. Dah, syakil mak. Mak tu dalam kitab hadis air kosong. Air kosong terwi korang, sedekah yang afdal dah. Apatah lagi kita jamu orang si kabu. Ha. Jadi seolah-olah kita yang sedekah, atasaddaqtu anha, atasaddaqtu, aku yang bersedekah anha, seolah-olah daripada ibuku yang telah mati. Bukan aku sedekah ke dia. Kalau aku sedekah ke orang mati, atasaddaqu laha, adakah boleh aku sedekah baginya? Bukan. Atasaddaqtu anha, aku sedekah tapi daripada mak aku. Padahal mak aku matat, telah mati. Nabi jawab, na'am, boleh. Faham lagi? Batu kita pergi makan korang. Wa arwah. Malam ni mari balik ke rumah dah, jamu sikit naik wa arwah. Nak? Dah wajib tahlil? Dah wajib. Dah tu dia nak berzikir, nak tahlil, komandan dia. Ya tak boleh wa arwah joget. Faham lagi? Mari mama belakang dia, pakat joget belakang dia, baca sedekah kemak. Tu baru dah betul. Tiba-tiba baca ayat kursi, ada kelebihan. Baca Fatihah, ada kelebihan. Baca surah Ikhlas, ada kelebihan. Faham?